Nama aku Aidil. Aku anak orang susah yang hanya bertuah dapat sambung belajar. Ayah dah lama tinggalkan aku dengan mak. Ingat lagi, masa aku dapat tawaran ke universiti, mak akulah yang paling gembira. Dalam masa yang sama, mak juga fikirkan duit pembelajaran aku kat sini. Mak aku jual satu-satunya gelang kesayangan dia yang arwah ayah hadiahkan dia dulu. Aku kat sini duit yuran lepas, tapi duit makan, duit buku, aku tak tahu nak korek mana lagi. Dan satu hari, Bahasa ni bermasalah ke? Ada sikit masalah. baru aku tahu ada bantuan dari Malaysia Madani. Kadang Tuhan tak beri jawapan terus, tapi dia gerakkan hati orang lain untuk bantu kita. Malaysia Madani bukan sekadar bagi duit, tapi bagi ruang dan peluang untuk orang biasa macam aku untuk terus melangkah ke depan. Hari ini, aku belajar dengan tenang dan mak boleh tidur tanpa risau. Bagi aku, Malaysia Madani bukan sekadar slogan, tapi tangan yang sampai kepada orang yang memerlukan. Terima kasih, Malaysia Madani.